Azizing ah. Dia sikut. Dah elit betul elit lah. Ayo masuklah ke dalam. Rumah kau ah. Masuklah. Encak dia mah. Ikutlah. Cuba cikgu lo. Tak salah, abang setelah sikut lah keraja kan, no? Grand Azizing. Iyo di siku ko yo abang di siku keraja ngah. Abak. Yo. Abak. Abang di siku keraja tak salah mak ngah. Yo. Cuba masuk dalam. Nama. Tak tahu mak deh. Siapa lah ha? Ambil awak lah kah? Abak. Lalu sekolah mah nak minta izin ang. Ah. Ang lalu sen sekolah mah nak minta izin ang. Sekolah dua pejago nampak orang tu bermerek tu. Dan nak dia jangan kera-kerai lai. Nak dia enggak peka setiap dia jangan kera-kerai lai. Mau tahu Renzo nak tak ada pakak. Ang siapa siku mengarang-arang? Dia menjago sekolah ngah, maka sok tak kamaring. Oh, menjaga sekolah dan laki dia siku macam ngah. Buka lah kacamata setiap nak dirantau sekolah dia. Yang kera-kerai sana dia mah. Kau akik kau lah cuak makan darah yang tak nak berbayang gang. Awak beli rumah Abak. Kami pa mencari rumah siku, mereka beli rumah siku mang kera-kerai ndak ke jual rumah enggak? Dia minta maaf dan tak. Bagang jangan bagang dan tak turun dan siku. Ampun tak. Beko tahu atas sana kena pecat dan tak. Dia lah kera-kerai. Aku pitih si anak dia nampak tu rencak dah ha. Tak maaf dan tak. Kau tak nak beli rumah tak ada solusi tak. Mama nambo tak ah. Tak mama nambo tak. Jangan laporkan ke atas sana nambo. Tak mama nambo tak. Jangan laporkan tak. Tak. Oh iya mak sekolah rumah hancak sekolah. Selamat siang, Pak. Aduh, nak awak bantu, Pak. Ah. Aduh, nak usah tolong dah. Lelang cek nak nanti. Oh, apa beli rumah Ring? Ya, kami pergi beli rumah. Beli rumah. Iya. Apa je cari rumah? Oi, cari rumah. Ayo, Bang, teman. Tapik bana. Kau nasi kau apa tu dah awak sedung ah? Iya lah sebenarnya. Lah, ya. Ala tu rumku kalau turun gitu. Sanju ada ngecek iko ngah. Bisa cari lo. Pak punya. Oh, aduh apa awak? Tu kan mencari orang Malaysia ko. Oh, calung ha. Ada. Lah iya lah dulu kosong. Turun awak buat apa awak? Ada. Siku rumah banyak enam kamarnya, sebalih kamarnya, dan 3 lenggaknya cukup. Utuh. 6 paling rancak. Oh, aduh, nanti 3 kamar aduh. Tapi untuk hari. Ada. Oh, laku rumah ini ya. Alah. Wah, udah kok Pak. Enggak. Lah, Pak. Tu sana mau Sultan. Hah? Sultan, Pak Sultan. Namanya. Oh, Pak Wan. Sultan. Oh, Sultan. Rozano. Tak lah so. Kalau ete nio mencari rumah, di sikulah sampai rumah yang di siku rumah elit di siku, perumahan elit di siku. Tapi mana tapi Rancak no. ku tinggal itu namanya 7 nang paling rancak nang kamar sabaleh, kamar 5 baleh. Putuh di kitu nah. Lah sebenarnya kah? Sabana itu. Itu anak punya sekolah. Indah awak menjual teh. Apa menjual? Aduh, apa awak dan atasan awak Pak Lai namo. Mana lai dah? Oh, Pak Lai tentu bana dah Pak Ala lamu kerja sikut teh. Ya. Kini kita Pak Lai kalau ada orang nak ni membeli rumah, bawa cek calik long. Oh, tepat lo. Keliling lo sapanya pilih rumah narancak. Wak pilih lo no. Hah? Wak pilih wak cigok lo, wak calik lo. Oh, iya. Betul lo. Iya. Lah, entah lah kami Jalan kaki gitu narancak bisa dicalik posisi rumah. Pitih saya bohong Nak dah pulang ke rantau jak kayu. Lah. Baik padang ya. Ya. Ayo calik teh. Nama mana kosong? Banyak. Oh iya, jak rancak rumah sekolah dah. Rancak buku nama lenggek 3. Oh iya. Aku ada kolam ikannya. Mak. Hah? Abak, Mak. Mau bang ke? Tapi untuk jadi rumah lo, kurang keraju biarlah, kurang keraju aku mencari rumah lo. Aku nih tinggi ya, cik bangunannya, Bang. Iya bang aja. Bang. Ya, gigi kan. Bak. Mati ya bang. Siko bak ah. Udah siku dah keraju dah. Ku anak awak Roza pulang, anak awak Roza. Beli rumah. Pakai kacamata udah nampak nak. No, abak no.
Ringan lah. Mengapa siku kan? Magi kama lawi kerja ah. Fia bak lah lama karajo siku. Bang siku karajo. Ah. Abak karajo di siku. Oh kerja. Ya. Siku bak kerja. Ya. Di mana bak kerja? Mama bak ah. Nah, do tinggal di Majaragan karajo sikunya. Iko kawan karajo udah kagak? Tuh apa nak pakai baju itu? Tadi lah kerja mengapa cari? Tadi lah kerja. Wak udah lah, wak kembali rumah siku nya. Nanti ke rumah Pak Lek lah, ke rumah Pak Lek. Iya. Wak kan nyukur rumahku. Pak Lek punya wak cari Pak Lek lah. Lah dah. Anak anak kayu anak kerja karajo siku lah. Tinggal lah kawan tu ah. Wak bawa. Oh, dah. Apa kau nak bak dah deh? Jom dah. Terang. You capek dah. Makan ikan. Ikut gini. Kuah. Tolong Long beko agi teh kau deh. Agi teh. aginya beko na. Agi kau ya buat lagi. Kecil lu. Ke rumah Pak Lek kok. Alhamdulillah anak Pak Ujang kau ya. Luar biasanya. Unju pandai mendidik anak ya. Sukses je lah anak nak. Mudah-mudahan lah yo jadi yo lah berjodoh yo lah nanti ambil rumah awak. Ikan gua makan kamakannya deh. Panik lo artinya. Awak le sangkonya karyawan. Biarlah cuba stek. Kau tanya carilah selek tu kemana kau cari selek tu. Jadi selek tu macam makan ikan. Ayo tanya selek itu awak. Ko modelnya teh. Ko yang melengge. Ko na indak. Ko nan biasa. Ko. Cari lah nan dua ko. Amak ikut zah. Amak ikut. Ikut rancang lengge. Angkat di rantau. Amak ikut dua jabaknya. Udahlah tu kau dah. Ikut dah. Mah je mak ikut cak bah. Indah ikut Kau nak kasih balai. Ya. Kau nak lengge cak bah. Kadang. Bajanjang katanya kau sangkuk gigi abak ngau badang. Aku beli abak Tu ngau. lah tu. Kaki abang pelau su. Oh pengamang bak ah. Ya. Ini pengamang dulu ndak. Tu dia lah ikut saya. Ikut salah. Itu nak cak dah. Ikut salah. Mak dia nan. Kau perumahan Grand Azizi kah? Aku perempuan elit di siku ngabang. Le dengar ya dak. Kalau cocok ikut dia, awak langsung ke tempat atas nambu Pak Lek namanya. Iyalah Pak Lek dah lah ada Mak, ikut. ndak itu mak. Ha? Tak cari balik tu. Iya, mama Pak Lek yang dah ha. You dah nak rumah ikut dah ikut tunjuk Ndak. je lah. Ini biar kau lagi pitih kau untuk kau. Ya kerja serang tu. Kawan kerajo abang dia Iya. lah piking ah. Ya. Biar lah nyual lah. Ya lah. Pak Lek lah belum. Apa. Abang banyak gaya ah. Ayolah, main tu je dulu deh. Assalamualaikum. Aku nak Pak Lek bu bang. Kau. Iya, bang. Kau Pak Lek. Kena aku apa yang atas sana awak tu nak kecil tadi. Pak Lek mah. Iya kau Pak. Wah Pak Lek. Di rumah dah. Iya. Cerita. Kami ke apa siku Pak balik rumah. Nak pulang rantau kayu ambo pita banyak. Lai sebenarnya. Lai sebenarnya. Iya sebenarnya ndak sebenarnya ngati bos siku kan. Betul lo. Nampak. Iya banyak. Iya Pak tadi adik. Tu lagi kat raya santu ya Pak. Yo lagi kayu nak boleh rantau. Tapi best kok. tapi kuat dua. Amak. Malai aku tak. Tunggu Pak, tunggu. Kau nak kau lagi orang pitih kau. Kau. Aku lama balik rumah nak cukup betul je lah ha. Dah ha, beku balik ke rumah tu. Pindah Aku itu nama tu aku ni sila. Iya, bisa. Di dalam. Di malam gitu. Dalam masih dalam. Di dalam cerita. Kau makan apa lah? Aku nyo laki awak ko ha. Sudah dia menangis sudah mah. Duduk lah. Isu kena bang. Duduk dah kuat. Baraku lah cepat doa. Tu. Kita nak lancar dia. Piti anak Den. Dia menurut anak Den jangan agak lah kau balik rumah ndak. Itu berharap gua rumah tu, Pak. Iya nyo cari aku pula mate. Kalau belenggek satu, dua, tiga lenggeknya dojo mah. Kami ndak nak lenggek, kami lah gaik kuah lutuk lebih krepo. Pindah lengge tadi dia. Iya ndak lenggek. Oh, Ndak ndak lengge. belenggek. Ndak lengge. Kalau ndak belenggek cari aku banyak aku.
Kecilnya tadi awak putar-putar Pak Mak. Yang tadi kucingnya Pak yang nak boleh di samping gate 3 Mak. Ya langsung belakang kah? Itu kucingnya Pak. Berada kucingnya, ya langsung ke Pak Jawa. Bara putuk bara go. Pak Lai. Tu bahkan la suara gus. Pak. Mengapa Pak? Sesak buang air. Wah iya Pak lah Pak agak. Baru ya. Santai dulu ya. Deh. Camnya nak kena bayi rumah nak larai saja. Bocor Pak, bocor. Iya. Dah. Duduk dah teh kuah. Wan, agak bawan. Dah. Beko kami nak kembali rumah. Beko lagi terokok tenang lah. Iya, beko lagi. Abang kan di rumah Pak tu ha. Ni jangan ni cek hantar tu. Juga tangga-tangga Pak Sarawak. Ini lingkarnya tulang sedua. Malu saya. Wan. Di luar ke mana ikan tadi? Beko lu dah. Udah beko lu kami kembali rumah. Beko tenang. Beko lagi betul lokok wah. Udah lah kena pek dah beli rumah itu Tidak, cerita kau dah. cakap apa kau? Tidak. Ikan yang awak lagi makan tadi. Beko aman. Beko lu dah. Aman. Mak. Udah. Rokok dah. Iya. Rokok dah. Le rokok. Tolong jalan Wan. Jangan ni cek hantar tu. Mak. Gahak. Pak Lek lari ngomong lah. Tu mengapa dah lari tu? Oh, Pak Lek lah. Pak beli rumah. Nama rumah Pak. Jangan ni. Dah ni yang duduk dah. Di sekolah tu lah. Udah lah balik anak di rumah mangkal lah. Tak, kau apa salahnya kau? Kami kembali rumah sikong dah. Tu. Anak awak pulang kayo. Rantau. Jadi siang. Cari Pak Lek. Tu Pak Lek lari tu. Tu nak kena bayi rumah dah anak lu. Aku hama makan sanyang lah lu. Cukup Pak. Sikong Pak Lek. Baru sakit tadi. Tapi kami kembali rumah aku lari Pak. Iya, Pak. Tak je betul lah. Nanya betul Pak. Oh tadi aku nak amalan aku dah. Tapi Pak Lek yang punya rumah. Tu kami kembali rumah. Kau betul lah bawang ku Jangan ni cek sebentar tu. Kan cari apa alai? Yo aku Ku nampak alai ku buat saya. Buat apa? Piku kawan dah semua mak keraju di siku. Kau nampak Lek. Nah. Iku Pak Kale. Mak, you. Bawa merek aja kang mak. Merah itu Pak Lek. Ndak ikut Pak Lek. Indah, awak Pak Kale. Awak Pak Kale. You dah nak mengecek je tadi dah. Ni cikgu kan? Itu Anak awak pulang dari rantau. Nyobawan dia nyo kemari. Ya. Aso buat yo Kesutan. pajak ko asal mau sultan. Ya. Kembali rumah sih. Ya. Nyoba putar-putar. Kenalkan lah Pak Kale ko dek sultan. Pak Lek ciknyo. Pak Alek ciknyo. Nah awak dan nak mengeceknya tadi. Ku nak Pak Alek juragan den. Nak dia mengecek. Kok yang padusi ku siapa? Aku bini ya. Tapi dulu kabarnya lah baca. Bawan. Bawa balik ni. Cik tu aku. Wan kadang-kadang lah sekian lama kerja sekian tahun jawab. Wan tak jujur. Yo dulu yo lah cara ya. Lawak telak 3 tapi kurang seperempat. Anak seperempat kau syarat cek balik dah awak. Ya, ada jatah seperempat lah dah. Nyo nak amul tukar lain dari awak dah. Ya. Jadi Malak maaf Malak kau siapa? Kau yang kau? Jadi di mana suruh tadi? Di luar tu di gerbang. Berdua nyo nah nyo kara-karai lah dan seorang. Tuan lah mau mana tadi. Bang, Nyo kena lagi dah awak tadi. Aman masalah tu, aman masalah. Aku nak mengerai berdua tu. Mak. Dia bengkak sakit ah. Kamu sultan je tadi. Mama orang ku apa bang? Jatah dia mak kok sultan buat niang saya. Alu putuh dia bang. Kau alu deh bang. Tagak. Iku mangga. Apa salahnya kau? Dak. Nyun tak jatahnya bang. Nak minum dulu. Nak lurui. Siapa nama siapa? Asutan bang. Oh, yang sultan yang biasa makalar rumah yang biasa menjual nama awak tu. Iya bang. Cerita elok duduk samang, ang kecil duduk samang. Alu putuh deh bang. Tapi alah dia tambah nak angguan. Alu lah bang. Kau siapa kau? Kawan nyo bakak aku bang. Nyo kalau masuk mari bayi nyo caknya bang. Aku jual rumah ada persen tak nyo caknya bang. Inyo mengarai-ngarai kami masih baris ko dengar. Ndak ada cerita nak bang. Nak alu putuh bang. Kini culong tangan dan sukai nan tua di situ. Nan iku nan Pak Alek lalabih 10 tahun yang keraju di inyo lama itu dan siku. Nan kau so, nak kau dangan dan ngecek.
Dipindah dah cek dari tadi dah. Nang tak tahu sana Pak Alek selama kok. Pak kon hang dicek gambo tadi. Dia tak tahu dia. Tu mayang Pak Lek tu. Wah, dia minta maaf aku kaikan tadi nah. Main nambo Pak. Aman, Ambo aman, yo aman. nak kerja jual Pak. Main nambo Pak. Aman. Jangan dibuat jangan dicuri nak. Tidak Pak, ampun Pak. Ya. Ampun Pak. Ambo yo nak Oh, kerja iya, Pak. Bang. Kau sultan ya juga. Dia jual pecah ada bang. Ya. Awak tu yang dia makan suka bang. Ya. Jangan dibuat Nah, jangan awak kerja boleh, dicuri nak. Aku balik. Boleh on itu doh. Bawa saya ke kantor, beko jalan saya jalan-jalan. Alek jalan. Di. Yo. Ha, di. Iku nak magih makan apaan selama kok iku ngah. Minta maaf ke Pak Alek kali. Kau makin. Hah? Salam jawab Pak doa. Salam. Yo, minta maaf. Maaf. Pak, maaf Pak ah. Ya, aman. Awak di rumah Pak. Edi. Kau so, Ada? minta maaf kau nyo. Tapi dia nak setua dah. Ndak tekan naik kau. Kami magih makan lauk tadi. Ya, salah lah Den. Kau dek laki dia nyuruh, nak laki dia nak muah dia ngedek. Maaf dah. Kau dia bini lah dia kau dia surih dia nya. Deh dah. Bini dia kau bini orang lain kau dah kena surih kau dia. Deh dah. Jadi mereka maya Apa? selama ko yo gak salah bo ke Pak Lek ke mak. Ha. Nan ambak ko yo wakil Pak Lek siko. Tapi orang tahunya Pak Lek ambo nyo. Kalau nyo acuk kerajo memang yo hobi kerajo Pak Lek ka. Jadi awak yo gak salah mah kan. Ya. Lah, kau nak doh, kau nak salah lah clear kau. Tak ada masalah dah nak di klarifikasi jalan kau. Nana si Sultan. Ya, Pak. Ya, besok je dulangnya mau diturun Yo, Sultan. tapi mana ya puan Ya. abang? Dan udah mau dituju. Kalau ndak po Yo, besok Bang. datang saya ke kantor di. Minta maaf Oh, Ambo. Ambo yo sungguh nak tahu bang. Kau nak ikut Ya. mesti dia nak muah Pak Lek gua. Dia dah Wan, tahu Pak Lek ni. kalau Yo nak tadi pergi Sultan rumah berjanji dia, je Ambo. Ya. Itu gampang itu. Ndak fikir-fikir panjang noh. Aragonya je fikir-fikir. Yang penting di siku aman. Kan elok dia sama apa? Apa dia lah, pakai sekian kan? Dia kan? Nomor tak kenal ah. Ya, Oh. kek lah, perlu lah nak. Bisnis ni ah. Hello. Lo. Bas banaga. Bisa harinya, kau lah 2 hari ya. Coba tambah sehotu ya. Ya sabar lo. Sebentar lagi. Ah, Coba tambah nah. Kau 2 orang kuah. Nyo nak makai auto tu lah nah. Ye. Lah tambah. Beko peretong kau ka. Lah. Bagak lagi curang kayu. Pentu. Dah. ndak ada di rumah mak. Foto minta orang. Tu mengasang bodan kemarin nak jadi beli rumah. Ndak apa pitih hang. Hai nak buah orang hang. Kenyang duduk lu. Gua nak kadi contoh Pak Lek gua. Lemo padai pakai nak lemo pimpiang deh. Dah dah dah. Sik dah kita gua. Wan, apa bawan? Dah dah. Beko kami Beko. aku beli rumah. Beko lagi terus kok tenang lah. Abang kau di rumah pak tu ha. Dia jangan nang cek mentah tu. Tangga Sarawak dah. Jangan dikari yang basi sadua. Tangga Sarawak ambil malu. Wan. Ikan tu milo kau panen. Beko lah. Kami akan beli rumah Ya. ko. Naik kami lagi ko Kuat, ngah. mak. Dia yang keraju rekor. Rumah ini Sarawak dekat gai bahas Sarawak je leh. Kali yang pulang sadua. Enggak lah aja. Iya pak, masuk mana tu? Yuda tak kena gai bahas Sarawak. Jadi dikari yang pulang sadua. Dia nak celaki Tahan lah lu tahan. Tahan lah saya salah itu kacang. Adik ujang. Ni. Siap.
Ya. Ini nak duduk pada dia nak. Apa ada pokoknya? Nak juga bulu ni. Saya bulu ni ada bulu ada. Karena dia nak apa tak dulu bang. Nak ni apa ni? Mana yang nak ni? Enggak ada deh. Baca. Sandaan makan. Jangan jadi ada. Iya jangan. Kau biar lah biar suka nak makan pe. Aneh tu. Alah dah. Dah lu cepat. Tengok you tadi. Ini apa dia apa? Apa ada panggilan lain? Tak bisa unjuk. Bapak nak pulang kalah unjuk. Pulang unjuk. Aku terjeki. Tapi kalau pada sampai. Apa dia nak panggil apa? Di bulan ni mungkin. Jadi nak balu. Tapi itu. Halo, makan bersama sama tim Selimbado. Ini Pak. Ini kan? Nah, makan bersama sama tim Selimbado. Di Padang Panjang. Panjang. Azizi. Ya. Di perumahan Grand Azizi. Ya. Di rumah Bapak sponsor kita. Alex Saputra. Bang Alex Saputra. Assalamualaikum pembuka kartu. Kartu dibuka je bismillah. Barilah maaf badan ambo menyampaikan kartu nasa patah. Nah, kami hadir lagi syuting di Padang Panjang di perumahan Azizi, Grand Azizi. Nah, kami disambut lain sambut mana? Nyu sambut sama Pak Alex Saputra. Pak Alex Saputra Woi, dari kawan. Iyo kawan ang. Sambut kok sambai lah nama. Kok makan lah kanyang, kok minum lah sajuk, kok nasi lah beransu jadi daging, sambal lah beransu jadi tulang. Ya. Kini Minta terima kasih lah untuk tolong Ayo. profesi dah. jadi awak minta tolong lah kalian. Aku nak ngecek dah langsung tu bang, payah awak ngecek dah langsung tu bang. Kau bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu di mana saja berada. Luar biasa tim kreatif dari Salimbado hadir berkunjung ke Grand Azizi dan di sini banyak hikmah yang dapat kita petik dan kita ambil. Saya selaku generasi muda sangat menyupport dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini. Dengan semakin banyaknya kreasi dan kreator-kreator dari anak-anak muda, mudah-mudahan ini salah satu cara untuk kita keluar dari namanya COVID-19 atau disingkat COVID-19. Ya. Mudah-mudahan kedepannya Salimbado semakin sukses, semakin jaya, memotivator terhadap youtuber-youtuber yang lain-lainnya agar bisa terpancing dan semakin berkembang hingga dikenal ke nasional Nusantara. Amin. Tapi jauh seperti dari itu, saya selaku Grand Azizi minta maaf yang sebesar-besarnya andainya kata ada tidak pada tempatnya, kurang telayani. Mungkin saya di sini ada didampingi oleh kakanda saya Pak Aprizal, biasa saya panggil dengan Bang Apulalo. Banyak sedikit mungkin minta saran dan support agar kedepannya tim Selimbado kita ini semakin sukses. Waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih, luar biasa. Memang cukup kita apresiasi kepada Selimbado yang cukup luar biasa, cukup berkreasi, inovatif. Kami himbau kepada anak muda, mari bekerja, mari hidup di tengah pandemi. Kita di zaman sulit, mari kita tata kehidupan ke depan. Banyak berkreasi, banyak mencari yang sudah ditularkan oleh grup Salimbado ini mudah-mudahan menjadi efek positif kepada generasi muda Padang Panjang dimanapun berada saat ini. Demikian. Ya, terima kasih banyak Pak Aprizal Pulalo. Boleh kita mainkan yel-yelnya, mungkin Ya. ada yel-yel dari Selimbado. Ya. Ya. Langsung sama tu gas taruh.